Okay. YDT kita nak pergi mana? Korang nak pergi mana Jerantut? Okay Maggie, kita pergi mana Maggie? Overseas. Bersih. Berat Jamai, kita pergi mana Berat Jamai? Hai. Kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke Jerantut. Hari ni ada program apa Program masuk dalam kolam. So jom kita bawa. Ni ya kolam kita nak buat. Ya. Nanti ambil emas kan, emas jangan ni. Dia cuma dia macam explain sikit dekat sini. Dia tahu kita biasa kolam ni biasa pembenihan ni 2 bulan je kita rotate kan, kita kapur. Jadi kolam ni orang kata dia tak berasid sangat lah. Kalau kita tengok dia punya julat dia 7, 6 kan. Kalau asid mungkin 3, 2 tu kalau kolam kita bau korek ke kolam yang penuh dengan sisa mana? Amonia kan. Amonia dengan sisa-sisa ikan mati ke makanan semua. Yang tu akan menyebabkan asid lah. Macam ini sebab kita guna, kita tahu kolam benih ni kita tak sampai tahun tak pakai kan. Macam 6 bulan kan, ini kita memang 2 bulan kita buat. Lepas tu kita siasa kapur, jadi dia punya purata tu tak lari jauh. Tu je lah. Boleh untuk kapur lah. Ha? Hello guys, dah ikut dah? Dah. So hari ni kita nak kapur kolam guys. Okay, biasa pengapuran ni kita buat pada belah awal pagi lah, awal pagi dengan petang. Sebab mana kita buat waktu tu? Sebab waktu tu angin dia tak kuat lagi. Macam ni. Lepas tu kalau cara nak menentukan dia, ikut arah angin. Ada ke sana kan? Tahu sebelah ni. Saya buang. Kalau kita tahu dah arah angin dia sana kan? Kita tabur sana. Kita ke belakang, mengundur. Dia kan? Tak apa. Ya ni, biasa kalau kita buat ni jangan tinggi. Kalau contoh kita buat tinggi kan. Yang ni kan. Biasa dia banyak terbang. Jadi buzzer lah. Kembali lah. Biasa kita buat rendah je. Lebih ke bawah. Tak perlu depan tu yang kena kapur. Boleh try dulu. Oi. Boleh jadi kata. Dah berapa lama masuk sini? Baru 1 hour. Wah. Dah panas yo. Tu Bangala mari. Depan tu. Belah depan tu.